beberapa cara menulis isi ulasan. Murid-murid perlu wajib masukkan isi tersurat dan isi tersirat. Isi tersurat ialah maklumat yang tertulis dalam gambar, manakala isi tersirat ialah isi lain selain yang terdapat dalam gambar tetapi berkaitan dengan info yang diberi. Kebiasaannya terdapat 4 isi tersurat dalam bahan grafik, tetapi murid-murid hanya perlu menulis 3 isi sahaja. Bahan grafik dalam isi tersurat ditulis dalam bentuk frasa dengan ayat yang gramatis. Seterusnya, panduan membina kerangka ulasan. Untuk kerangka ulasan terdapat beberapa panduan. Yang pertama, pendahuluan. Tulis satu ayat penyataan tentang tajuk yang dibincangkan berdasarkan gambar. Yang kedua, isi tersurat. Masukkan isi tersurat, iaitu semua bahan yang terdapat dalam bahan ataupun gambar yang diberikan. Seterusnya, yang ketiga, isi tersirat. Masukkan isi tersirat, iaitu isi yang tidak terdapat dalam gambar tetapi berkaitan dengan maklumat yang diberi. Maksudnya, untuk isi yang tersirat, murid-murid perlu menggunakan idea sendiri. Okey, seterusnya, bahagian penutup, satu ayat untuk merumuskan keseluruhan ulasan. Okey, sekian, terima kasih. Bersambung di video yang seterusnya.